Sejak tahun 1970, ada sesuatu yang berlaku di bawah Masjid Al-Aqsa dan benda ini tak ramai orang tahu. Di bawah kawasan Al-Aqsa yang luasnya 14 hektar, ada jaringan ruang purba, bilik-bilik lama, tapak arkeologi dari ruang bawah tanah yang sebenarnya semua ini adalah tapak galian terbesar Israel yang dilakukan secara agresif puluhan tahun. Secara rasmi, sebab mereka mudah. Israel kata mereka sedang mencari bukti bait suci Yahudi zaman Nabi Sulaiman. Dalam naratif mereka, jika jumpa bukti, itu akan mengesahkan hak mereka ke atas keseluruhan kawasan Al-Aqsa. Dan kesan galian itu hakikatnya telah membuatkan rumah penduduk Palestin retak, dinding sekolah pecah, bahkan sebahagian struktur lama dalam kawasan Al-Aqsa jadi tidak stabil. Dan setiap kali wakaf Jordan atau penduduk bantah, jawapan standard Israel ialah ini kerja arkeologi biasa. Ramai pakar arkeologi termasuk yang bukan Muslim kata terowong ini sebenarnya projek politik. Tujuannya bukan sekadar gali tanah, tapi mengubah naratif sejarah, mempromosi tuntutan Israel dan perlahan-lahan menguburkan Masjid Al-Aqsa dengan struktur kuil haikal yang mereka nak bangunkan. Ini yang patut kita sedar.